Adakah semua benda Nabi ulang 3 kali? Di rumah, Assalamualaikum, salam. Apa abang? Apa abang? Apa abang? Makcik. Sihat, sihat, sihat. Disilakan masuk, dipersilakan masuk, sila masuk. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ni jenis baca hadis sendiri-sendiri. Dua-dua orang pula tak faham. Daripada isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaih." Kata Sayyidatuna Aisyah, hadis ni sahih, Rasulullah tak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Aisyah kata, kamu semua ni Aisyah kata kat siapa? Aisyah kata kat anak murid dia. Sayyidatuna Aisyah isteri Nabi, anak Abu Bakar. Dalam masa yang sama dia juga di kalangan fuqaha sahabat, mufti di kalangan sahabat. Aisyah muda tapi dia orang yang cerdik, bukan cerdik menghafal ribuan hadis semata-mata. Bahkan Aisyah juga seorang yang faqihah. Faqihah ni seorang yang sangat alim dalam fiqh. Selepas kewafatan Rasulullah, ramai sahabat-sahabat kecil dan juga para tabi'in yang datang dan belajar dengan Sayyidatuna Aisyah di rumahnya ngaji. Macam mana tuan-tuan? Adakah direct macam ni? Tidak, diletakkan tirai. Nampak tuan-tuan zaman tu? Maka antara yang Sayyidatuna Aisyah ajak tentang Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah tak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Nabi bila bercakap, Nabi bercakap perlahan. Bukan suara tu perlahan. Nabi cakap lebih teratur. Kerana dengan percakapan Nabi yang teratur itulah umat ketika itu di kalangan para sahabat dapat belajar, memahami dan menghafal ilmu dan semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di kalangan kita jenis cakap laju, faham ke tak faham yang pasal. Ada di kalangan kita yang cakap pelan sangat, tak dengar. Pelan hak tak dengar ni. Maksudnya disusun setiap perkataan itu supaya dapat difahami oleh orang yang dengar dan dia boleh hafal. Semua sahabat bila cakap berkenaan dengan sifat percakapan Rasulullah, kata para sahabat, Nabi bercakap membuatkan kami dapat menghafal apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas, Sayyidina Anas bin Malik bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan lituqala anhu. Nabi mengulangi percakapan beliau sehingga 3 kali supaya difahami oleh mereka yang mendengar. Hadis ni pun hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Imam Bukhari. Nabi ulang 3 kali. Ulama bahas, adakah semua benda Nabi ulang 3 kali? Di rumah, Assalamualaikum, salam. Apa abang? Apa abang? Apa abang? Makcik. Sihat, sihat, sihat. Disilakan masuk, dipersilakan masuk, sila masuk. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ni jenis baca hadis sendiri-sendiri. Dua-dua orang pula tak faham. Dia kata tengok ni, Nabi ulang semua 3 kali. Bukan semua benda Nabi ulang 3 kali. Nabi akan ulang benda yang penting sebenarnya 3 kali. Benda yang kita berasa penting, nak beritahu ke anak kita, pesan hari ni Umi balik lambat sikit. Sat lagi duit Umi tak atas meja. Tengok dia pun duk buah kasut macam buah tadi kasut macam tak dengar. Hari ni Umi balik lambat, sat lagi duit ada atas meja. Macam tu. Benda yang penting Nabi akan ulang 3 kali. Bukan syarat benda tu wahyu. Apa saja yang Nabi nak arahkan, yang Nabi nak ajak, maka Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Hadis terakhir untuk malam ni daripada Hasan bin Ali bercerita. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak sulung Sayyidina Ali. Aku bertanya kepada pak cikku Hindun ibn Abi Halah. Beliau adalah orang yang mengetahui banyak perkara mengenai Rasulullah. Hindun bin Abi Halah, dia sahabat Nabi, dia lelaki dan dia seorang yang sangat fasih bila bercakap. Hasan bin Ali pergi jumpa Hindun pergi tanya. Dia kata, "Sifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai pak cik, boleh tak ceritakan kepada aku Nabi ni kalau bercakap macam mana?
Hasan bin Ali waktu tu umur dia baru belasan tahun, remaja yang masih sangat muda, tetapi gairah dan sangat semangat untuk mencari dan mengenali Rasulullah, walaupun Rasulullah itu adalah Tok Wan dia sendiri. Bukan dia saja yang cari Islam untuk mengamalkan sunnah Nabi, cari ilmu sepulun dan sesemangat itu, tetapi kebanyakan remaja Islam pada zaman itu begitulah mereka mencari sunnah Nabi untuk diamalkan. Mereka suka pergi jumpa sahabat-sahabat yang alim ni, pergi tanya macam mana cara Tok Wan mereka sekian. Sebab mereka sempat bersama dengan Tok Wan mereka Rasulullah, tetapi tak banyak yang mereka sempat pelajari. Maka jawab Hindun bin Abi Halah, kata Hindun, Rasulullah SAW adalah seorang yang selalu bersedih semasa mengadu kepada Tuhannya dan menyaksikan kebesaran Allah, bukan kerana keduniaan. Beliau tidak pernah berhenti berfikir, lebih banyak diam, tidak berbicara hal yang sia-sia. Dia urai pasal Nabi. Nampak tuan-tuan, pasal cakap Nabi. Nabi ni dia suka cakap apa? Sepanjang Hindun ibn Abi Halah, seorang sahabat yang duduk dengan Nabi ni, kamu tengok Rasulullah ni bagaimana sifat percakapan dia. Maka Hindun pun jawab, sifat percakapan Nabi adalah Nabi banyak diam kalau tak ada benda yang penting. Kalau ada benda penting, Nabi akan bercakap, dan Nabi bukanlah Nabi itu diam selama-lamanya. Maksudnya kalau Nabi pergi ke masjid, Nabi tengok ada satu kumpulan duduk lepak 4-5 orang sembang para sahabat, Nabi akan singgah dan Nabi akan tanya tentang keluarga dan sebagainya. Kemudian Nabi akan diam. Kata Hindun ibn Abi Halah, kebanyakan keadaan Rasulullah adalah diam, tidak berbicara hal yang sia-sia. Nampak tak sifat? Nabi memulakan dan mengakhiri bicara dengan menyebut nama Allah. Nabi suka sebut bismillah, tak syarat bismillahirrahmanirrahim. Antara yang Nabi sebut dalam setiap tindak tanduk dia adalah bismillah. Kalau tuan-tuan berasa berat kan, nak buka pintu bismillah, nak pakai baju bismillah, nak gosok gigi kalau belayak, dalam belayak lah, bismillah. Setiap tindakan dipenuhi dengan ribuan bismillah. Kalau berasa berat, sebut bismillah pun dah cukup, dan itu juga sabit dengan hadis yang sahih. Nabi suka sebut dengan nama Allah, kemudian baru Nabi mula. Bahkan bila nak sembang dengan sahabat pun, sahabat dengar Nabi mula bismillah, baru Nabi tanya, habis. Kemudian akhir juga Nabi akan mengakhirkan perbuatan juga dengan nama Allah. Nabi berbicara ringkas tapi penuh dengan makna. Kata-kata beliau terperinci, tidak berlebihan dan tidak dikurangkan. Kemudian dia sambung, beliau bukan seorang yang kasar dan tidak suka menghina. Beliau selalu mensyukuri nikmat Allah walaupun sikit, dan tidak pernah pun mencela kurniaan yang diberikan. Sifat mulut Nabi. Sebab apa Hindun sebut benda tu? Sebab Hasan bin Ali tanya, Nabi ni Rasulullah mulut dia macam mana? Mulut Nabi antaranya, Nabi suka memuji Allah. Apa sahaja nikmat, boleh naik kenderaan, nikmat ada jam, balik tengok di rumah ada anak-anak, pergi di dapur buka peti ais tengok ada makanan, masuk dalam bilik petik lampu, suis kipas ada, suis lampu ada, sebut alhamdulillah. Itu sifat Rasulullah. Banyak menyebut dan menghargai nikmat Allah, walaupun nikmat itu yang paling kecil hak Nabi dapat. Kita sebutkah pakai selipar, nikmat selipar, nikmat rumah ada lampu, nikmat di rumah ada ayam, nikmat di rumah ada periuk yang banyak, ada pinggan mangkuk di rumah, ada peti ais. Dia kata biasa ustaz, semua orang ada. Tak semua orang ada. Tak semua orang ada benda tu, tuan-tuan. Sebab tu kena pergi ziarah sekali-sekala orang yang tak ada nikmat yang macam kita. Barulah kita akan banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Hindun, beliau tidak pernah marah disebabkan urusan dunia. Namun jika kebenaran dilanggar, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kemarahan Rasulullah, sehinggalah kebenaran itu ditegakkan semula. Jika menunjukkan sesuatu, Rasulullah menggunakan seluruh tapak telapak tangan beliau. Hak ni tak ada, yang ni bukan poin cara cakap Nabi dah. Hak ni dia masuk hak lain dah. Hindun ibn Abi Halah dia tambah,
Maksudnya Nabi kalau nak tunjuk orang ke, nak tunjuk benda ke, nak tunjuk arah ke, bukan macam ni dan bukan macam ni. Nabi menunjukkan dengan seluruh tapak tangan dia macam tu. Rasulullah SAW bila nak tunjuk ke orang, bukan Nabi tunjuk begitu dan bukan begitu. Dua-dua tak payah ni kan. Duk masuk dalam WhatsApp kan, ada kata had ni lah, ada kata had ni, macam-macam. Puas hati macam ni Nabi tunjuk. Macam tu. Nak tunjuk ke orang ke, nak tunjuk apa ke, macam tu kan. Jangan malu. Itu sunnah Nabi. Apabila berbicara menjelaskan sesuatu, beliau selalu memukulkan telapak tangan kanan ke perut ibu jari kiri macam ni. Telapak tangan kanan ke perut ibu jari kiri. Maksudnya kalau Nabi bercakap, Nabi tak duduk macam tu. Tu dia tak tengok mana kan, keras bukan. Bila Nabi bercakap, tangan Nabi juga bergerak. Antara gerakan yang dibuat oleh tangan Nabi ketika bercakap, Nabi macam tu. Nabi cakap macam tu. Nabi tekan ibu jari kiri dengan ni, Nabi macam tu. Nabi bercakap macam tu. Jika Rasulullah marah, Nabi akan berpaling daripada orang itu dan menghindar. Kalau Nabi marah lah, Nabi marah, maksudnya Nabi tak tengok muka dia. Apabila menyenangi seseorang, Rasulullah akan menjaga pandangan mata beliau. Maksudnya Nabi melihat matanya apabila bercakap. Kebanyakan tawa beliau adalah senyuman, giginya seumpama butiran mutiara. Tengok tuan, tak tahulah indah, manusia yang paling indah dalam alam ni. Bila sahabat sebut ni, bukan dia seorang sebut macam ni, kesemua sahabat menyebut begitu. Rupa paras Rasulullah. Bila matang gigi, sahabat akan kata giginya seumpama butiran mutiara. Cantik, tersusun cantik kan. Sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah mempertemukan kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak.